good morning guys. Assalamualaikum. Hari ni I nak try buat vlog one day in my life. Tak ada in my life, tapi apa yang I buat hari ni. So kita cuba record lah. Tunggu. Ni nak masuk subuh je, tunggu orang azan. So tunggu apa jadi hari ni, okay? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hai, Assalamualaikum. Kita dah habis solat subuh. So sekarang ni kita tunggu mak kita pergi ngaji dengan kawan-kawan dia. So sekarang I nak cari nasi lemak. Bukan nasi lemak, I nak cari makanan kuih tu. Nak lapik perut. Sebab sakit perut dah. Kena pagi kena sarapan kan. Kata sarapan ni pun dah bunyi perut I. Oh my god. Alhamdulillah. So nak cari sarapan kat mana lagi kita tak tahu. Ada yang tak buka lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang hari ni hari Rabu guys. So kat Kuat Cipedak ni dia ada apa? Pekan Rabu. Oh lah, orang tak jual lagi lah. Oh ada macam. Okey lah guys. Kita jumpa saat kita tengok kita beli apa. Okey. Okay, ni suasana pagi guys. Suasana pagi cantik kan. Nasi lemak. Ada nasi lemak pagi hari. Ada sambal ikan. So korang tengok. Nak cepat sini lepas bayang main lepok bangunan. Hai, kita kembali. Kita dah dapat nasi lemak ikan hari ni. Kita beli dekat kedai tadi. So kita nak makan dekat depan masjid. Sebab momen terakhir masjid ni nak dirobohkan. Lepas apa? Pasukan akan lepas ni kot. Bunyi apa? Pemenang akan berdepan Arsenal atau Atletico Madrid pada Raya Haji. So kita makan kat depan. Akan meninggalkan Manchester City. Inilah I cakap tu, masjid dah ni. Masjid Al-Ustaz. Sebab before ni ada bumbung kan. Sekarang tak bumbung. Bumbung saya. Ni tengok. Tengok. So kita nak makan. Tapi dia punya kursi makan dia macam bismillah. Hari ni first time I beli kat kedai tu sebenarnya. So I minta ikan yang goreng sambal. So sambal dia okey lah. Nasi dia rasa nasi lemak lah. Dia berlemak. So orang panggil apa? Sambal dia macam kurang. Dia macam tak masak. Tapi makan je lah. Bismillah. Harap tak sakit perut. Okay. Harap tak sakit perut. Ni I record masjid ni. Sementara ada kan kita record. Nanti tak ada rindu. Orang tengok lah. Masjid Al-Ustaz ni berapa tahun? 100 lebih lah. 100 tahun lebih bertahan. Alhamdulillah. Orang pakai main semayang. Rumah kita datang. Jom kita nak balik dulu. Tengok matahari guys. Sun. Hi, welcome back. Ni dah tengah hari. I dekat Kuat Utama. So beli datang ni chicken tenders dengan fries. Dia tak ada chicken tenders je, dia dengan fries. Dia apa panggil apa? Dia sekali package. Last time tak ada kan. So kita makan dulu sebelum kita nak pergi solat Zuhur sebelum. Okay. Dia punya korang nak tengok ni. Tengok muka I pakai sunscreen Feserina tu. Okay kan, dia nice lah. Tak saya dia jatuh.
Kita saja makan, ditemani, dihampa. Nak cerita apa yang I buat hari ni. Makan pun sama. Tapi sedap. Sos dia bagi. Sos onion. I confuse tadi. Onion dan garlic kan rasanya. Dia rasa macam mana onion ni? Macam tak biasa kan. Tapi chicken tenders yang makan dekat rumah Tira Mom belanja tu sedap. Sebab orang belanja kan, free kan. Sedap lah. Ni kena beli. Ni daripada hot tatos. Hot tatos. Tato. Dia dekat Gua Orang Utama. Orang beli lah kalau nak pergi. Try. Ni first time I try hot tatos. Sebenarnya tak pernah. Sebab minyak kan makan benda macam ni. Nak tak elok makan benda macam ni. Tapi dia macam craving. Astaghfirullahalazim. Tengoklah hampa. So tu je lah. Nanti I vlog lagi. Okay? Okay. Kita petang ni kita pergi hantar bapak kita pergi masjid. Kita ikut lepas maghrib baru pergi. Sekarang kita hantar je dulu. Cuaca nak hujan guys. Sebabnya gelap gelita dah belah sana. Ingat dalam berita semalam kan MRSM Pendang kan ribut bumbung habis tercabut semua kena angin ribut. Lepas tu juga yang dekat Paya Mak Insun Kedah. Tu pun kesian kan, tengok tadi I tengok berita pasal rumah akak ni dengan makcik tu, dia samakan anak dia dengan makcik tu. Anak dia baru 4 bulan, baru dalam pantang lagi dah. So tengok, kena berhati-hati lah guys. Kita tak tahu Allah nak bagi kat mana. Kita berdoa je lah kan. So I bebel sikit lah, bukan bebel cerita kan, sementara nak balik. Itu je lah I tengok kat TikTok tadi, berita mengejutkan lah kan. Isu semasa ni kita kena tahu isu semasa kan. Kena tahu. Okay lah guys, nanti kita sampai rumah kita buat vlog lagi. Okay, bye. Sampai rumah hujan. Alhamdulillah guys, hujan. Kita sekarang tunggu mak kita buka pintu. Hujan. Alhamdulillah. Okay, sekarang menunjukkan 9 malam. 9 minit. So kita nak pergi bapak kita bersama mak kita kat belakang. Ada Isyak. Tu je. Okay lah. Itu saja cerita for today. Kita rumuskan. Itu je. Sampai jumpa lagi. Don't forget to subscribe, follow and like. Bye.